saya Muhammad Daha dari Kim Kalek. Hari ini saya akan menyediakan makanan sihat. Mula-mula hancurkan telur. Kemudian masukkan salad. Seterusnya masukkan tomato. Seterusnya masukkan lada. Akhir sekali masukkan mayonis. Kemudian ambil roti, letakkan semua bahan-bahan tadi ke atas roti. Lepas itu, ambil lagi satu roti, letakkan di atasnya. Kemudian, jadilah sandwich. Sekarang, kita ingin membuat agar-agar lagi. Bahan-bahan yang diperlukan ialah air, gula, susu cair, tinggi dan sebuah agar-agar. Mula-mula masukkan air 750 ml. Kemudian masukkan sebuah agar-agar 1 paket. Kemudian masukkan susu cair 3/4 ml. Kacau. Tunggu sehingga dia mendidih. Okey, inilah hasilnya masakan tadi, sandwich dan agar-agar leci. Sekian, terima kasih.